Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Raiman dan kami bersama Iman. Tajuk saya hari ini adalah lapar roti. Kalian, lapar roti ialah tempat makan baru yang Raim pergi, terletak di Ampangan, iaitu di Jalan Jelebu, Seremban. Yang menariknya tentang tempat ini ialah ianya terletak di tepi sungai, di mana keluarga dan rakan-rakan dapat bersembang dan makan dengan pelbagai jenis makanan seperti roti, mi, nasi lemak dan lain-lain dalam keadaan rileks di tepi sungai. Inilah kali pertama Raim tiba di sini dan makanan-makanan ini not bad. Dan Raim lihat segala bangsa pun ada datang, seperti bangsa Melayu di Cina turut bersama-sama menikmati makanan di situ. Raim harap bukan saja orang-orang Seremban, tapi lebih ramai lagi orang luar seperti dari Shah Alam, Port Dickson yang Raim temui di sana. Jom kita saksikan sama-sama. Terletak di Jalan Jelebu, Ampangan, sebelah kanan dari Seremban. Bersebelahan sebuah sungai. Pengunjung boleh makan dan duduk di tepi sungai. Boleh pilih duduk atas atau di pinggiran sungai. Pelbagai jenis makanan boleh didapati. Ramai pengunjung bukan sahaja dari Negeri Sembilan, tapi pengunjung luar. Pengunjung boleh juga duduk di pinggir sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naim Firdaus dari Melaka turun ke Negeri Sembilan, yakni di Seremban untuk makan singgah di kedai lapar roti lah. So semuanya okey, alhamdulillah. Makanan tak ada order nasi lemak ayam, so nasi pomok, dan roti dan air semua okey, semua perfect lah. So budak-budak pun kita boleh suapkan lagi, tak ada pedas ke apa, semua sesuai untuk semua. Okey, itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung Cina pun ada makan bersama. Disediakan buayan untuk kanak-kanak. Tempat yang rileks untuk makan. Layanan sungguh baik dan mesra. Assalamualaikum. Saya Ita daripada Port Dickson. Jomlah beramai-ramai datang ke lapar roti. Memang best. Semakin petang, semakin ramai pengunjung. Di Seremban sekarang banyak lagi tempat makan yang perlu kita terokai. Jadi, jangan lupa melihat video-video Ryan kerana Ryan akan upload tempat-tempat makan di sekitar Seremban nanti. Nah, itu je lah video saya kali ini. Okey, so kalian jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, share dengan kawan-kawan kalian je. Okey, so jangan lupa tengok Ryan mana lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.